Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan budak baik. Daripada budak FDC. Kami memilih nama budak ini kerana kami semua budak yang baik lagi cerdik. Hari ini kami akan membacakan hadis yang keempat yang bertajuk larangan makan dan minum sambil berdiri. Hadis tersebut berbunyi, La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sekali-kali kamu minum sambil berdiri. Dalam hadis ini ada 3 pengajaran. Yang pertama ialah Sebaik-baik akhlak semasa makan dan minum ialah duduk. Yang kedua ialah Rasulullah melarang umatnya makan dan minum sambil berdiri. Yang ketiga, makan dan minum sambil berdiri menjejaskan kesihatan. Seterusnya kami akan lakukan kisah pendek untuk hadis ini. Tak ada kursi lah, minum sambil diri je lah. Ni baik. Kenapa tak minum dalam berdiri? Kenapa tak boleh ke? Duduk je lah. Bukan ada tarik pun kat lantai tu. Yelah, lain kali aku duduk. Terima kasih baik manas teguran. Kenapa kau duduk? Sebab kalau minum sambil berdiri, boleh menjejaskan kesihatan kita. Yelah, lepas ni aku duduk. Terima kasih baik atas teguran. Sekian, terima kasih.